Assalamualaikum dan salam sejahtera rakan-rakan Hazim Setari yang dihormati. Selamat datang kembali ke saluran kita yang penuh dengan kisah-kisah menarik dan bermanfaat. Hari ini, kita akan menyelami satu khazanah alam yang mungkin kurang dikenali, tapi menyimpan 1001 keunikan dan kebaikan buah yang penuh misteri dan kelainan, iaitu buah bengang. Bersiaplah untuk satu pengembaraan pengetahuan yang mendalam kerana kita akan mengupas habis-habisan tentang buah istimewa ini, dari akar umbi hingga ke pucuk daun, dari kulit luarnya yang berduri hingga ke isinya yang mempesona. Dan segala rahsia yang tersembunyi di sebalik namanya yang mungkin asing di telinga ramai. Ini bukan sekadar penerangan biasa, tapi satu eksplorasi lengkap untuk memenuhi rasa ingin tahu anda semua. Jadi, duduklah selesa, buka minda dan hati, dan mari kita mulakan penjelajahan ini bersama-sama. Bintang-bintang buah bengang. Mutiara tersembunyi dari hutan tropika bintang-bintang. Di tengah-tengah kekayaan biodiversiti hutan hujan tropika, Asia Tenggara, terselit satu permata yang mungkin tidak sepopular durian atau manggis, namun memiliki keistimewaan dan keunikan yang tiada tolak bandingnya, itulah buah bengang. Nama saintifiknya, bintang mangifera pajang bintang, mungkin kedengaran teknikal, tapi ia membuka pintu kepada dunia penuh keajaiban botani dan budaya. Bayangkan, buah ini bukan sekadar sumber makanan, tapi adalah sebahagian daripada warisan ekologi dan tradisi masyarakat tempatan, terutama di Borneo, Sabah, Sarawak, dan Kalimantan di mana ia tumbuh subur dan menjadi kebanggaan penduduk setempat. Memahami buah bengang adalah seperti membaca sebuah buku sejarah alam semula jadi yang hidup, penuh dengan cerita tentang penyesuaian, kelangsungan hidup, dan hubungan simbiosis antara manusia dan hutan. Bintang-bintang asal-usul dan kawasan taburan, akal yang menjala dalam bintang-bintang. Buah bengang bukan pendatang baru. Kewujudannya telah lama terjalin dengan kawasan pedalaman Borneo yang masih perawan. Pokoknya merupakan spesies endemik, bermakna ia secara semula jadi hanya ditemui di Pulau Borneo yang tersohor itu. Ia membesar dengan megah di kawasan tanah pamah dan bukit bukau yang lembap, sering ditemui bersebelahan dengan anak sungai atau di kawasan yang agak terlindung, menikmati naungan separa yang disukainya. Pokok bengang ini adalah sejenis tumbuhan saka berkayu keras, mampu mencapai ketinggian yang sangat mengagumkan, sehingga mencecah 30 meter atau lebih, menjulang tinggi ke kanopi hutan. Batangnya tegak dan berbani, dengan kulit kayu yang agak kasar dan berwarna kelabu gelap keperangan. Akarnya yang kuat mencengkam bumi, bukan sahaja menahan pokok yang besar itu, tetapi juga memainkan peranan penting dalam menstabilkan tanah dan mencegah hakisan, terutamanya di kawasan tebing sungai yang rentan. Daunnya yang malah hijau menjadi mahkota yang rimbun. Setiap helai daun berbentuk ibujur memanjang hingga lanset, dengan hujung yang meruncing dan pangkal yang berbentuk baji. Permukaan atas daun berkilat dan berwarna hijau tua yang kaya, manakala permukaan bawahnya kelihatan lebih pucat. Urat daun jelas kelihatan, menjala seperti rangkaian sungai kecil pada peta hijau. Kehadiran pokok bengang di hutan adalah petanda ekosistem yang sihat. Ia menjadi habitat penting untuk pelbagai hidupan liar, daripada serangga pendebunga hinggalah burung-burung dan mamalia kecil yang mungkin memakan buahnya yang masak atau mencari perlindungan di celah-celah dahan dan daunnya yang lebat. Malah, kelawar buah sering menjadi agen pendebungaan penting untuk pokok ini, terbang dari bunga ke bunga pada waktu senja dan malam. Bintang-bintang bunga. Permulaan yang halus bintang-bintang. Sebelum buah yang gagah itu muncul, pokok bengang akan menghiasi dirinya dengan kuntum-kuntum bunga yang halus. Bunganya kecil-kecil, biasanya berwarna putih kekuningan atau merah jambu pucat, terkumpul dalam jambak-jambak besar yang disebut panikle. Jambak bunga ini muncul di hujung dahan atau kadangkala terus dari batang utama, suatu fenomena yang dikenali sebagai cauliflower ciri yang juga dimiliki oleh beberapa spesies buah tropika lain seperti cempeda atau nangka. Musim berbunga ini adalah satu tontonan alam yang menarik, di mana seluruh pokok seolah-olah diselubungi kabut bunga yang wangi, menarik perhatian pelbagai jenis serangga, terutamanya lebah dan kelawar, yang sibuk mengutip nektar dan secara tidak langsung membantu proses pendebungaan yang kritikal. Bau wangiannya yang manis menyebar di udara, menandakan permulaan kitaran penghasilan buah. Bintang-bintang buah. Rupa bentuk yang gahar dan isi yang menjanjikan bintang-bintang. Inilah bahagian yang paling dinanti-nantikan dan paling membezakan buah bengang buahnya sendiri. Buah bengang adalah contoh klasik bagaimana penampilan luaran yang garang boleh menyembunyikan keindahan dan kelezatan di dalamnya. Dari segi saiz, ia memang besar, seringkali lebih besar daripada genggaman tangan orang dewasa. Buah yang matang sepenuhnya boleh mencapai panjang sehingga 20 cm dan berat, mencecah 1 kilogram atau lebih. Bentuknya bujur atau agak bulat, tetapi permukaannya inilah yang paling mencolok mata dipenuhi sepenuhnya oleh duri-duri pendek, tebal, dan kukuh. Duri-duri ini bukan seperti duri halus pada kulit durian, tetapi lebih keras, lebih tumpul di hujungnya, dan tersusun rapat antara satu sama lain, menyerupai kulit naga mitos atau mungkin sejenis makhluk prasejarah kecil. Warnanya ketika muda adalah hijau terang, secara beransur-ansur bertukar menjadi hijau gelap, kemudian coklat kehijauan, dan akhirnya, apabila benar-benar masak, menjadi coklat gelap atau hampir kehitaman.
Kulitnya tebal, sangat berserabut, dan lihat satu pelindungan semula jadi yang hebat untuk isi di dalamnya. Proses membuka buah bengang memerlukan sedikit teknik dan mungkin alat bantu seperti pisau yang kuat. Duri-durinya yang kukuh itu memberikan rintangan fizikal. Setelah berjaya menembusi kulit pelindung ini, barulah terdedah isinya yang sebenar. Isi buah bengang, atau aril. Biasanya berwarna kuning pekat, kuning oren, atau oren menyala satu kontras yang dramatik dengan kulit luarnya yang gelap dan berduri. Tekstur isinya sangat unik, ia lembut, sangat berjus, dan melekit. Tidak seperti mangga biasa yang isinya padat, isi bengang lebih mirip bubur pekat yang sangat berlemak dan licin di lidah. Rasanya adalah satu pengalaman sensori yang kompleks dan sering digambarkan sebagai gabungan masam, manis, dan kadangkala sedikit payau atau umami, dengan aroma yang kuat, khas, dan agak muski. Rasanya yang kaya dan penuh ini tidak dapat disamakan dengan buah lain, menjadikannya satu pengalaman gastronomi yang benar-benar unik dan memikat bagi mereka yang berani mencuba. Di tengah-tengah isi yang melekit itu, terletak bijinya yang besar, berbentuk bucu, dan berserat. Biji ini keras dan biasanya tidak dimakan, tetapi ia penting untuk penyebaran dan pembiakan pokok. Bintang-bintang khasiat pemakanan dan kesihatan, khazanah dari dalam bintang-bintang. Di sebalik rupa luarnya yang kurang, menarik dan tekstur isinya yang mungkin mengejutkan, buah bengang sebenarnya adalah gudang nutrien yang mengagumkan. Ia bukan sekadar memuaskan selera, tetapi juga menyumbang kepada kesejahteraan tubuh. Seperti buah-buahan tropika lain, ia merupakan sumber vitamin C yang sangat baik. Vitamin C ini bukan sahaja penting untuk sistem imun yang kuat dalam melawan jangkitan, tetapi juga sebagai antioksidan kuat yang melawan radikal bebas penyebab kerosakan sel dan penuaan pramatang. Serta penting untuk sintesis kolagen yang mengekalkan keanjalan kulit dan kesihatan sendi. Buah bengang juga terkenal dengan kandungan tenaganya yang tinggi. Isinya yang berlemak dan melekit itu kaya dengan kalori, menjadikannya sumber tenaga yang padat, amat sesuai untuk mereka yang memerlukan bekalan tenaga segera, seperti petani atau pekerja di ladang. Lemak yang terkandung di dalamnya adalah lemak sihat, termasuk asid lemak tak tepu. Lemak ini penting untuk penyerapan vitamin larut lemak, seperti vitamin A, D, E, K, menyokong kesihatan otak, dan membantu mengekalkan keseimbangan hormon. Ia juga mengandungi serat pemakanan yang signifikan, walaupun teksturnya lembut. Serat ini amat penting untuk kesihatan sistem penghadaman, membantu pergerakan usus yang lancar, mencegah sembelit, dan menyokong pertumbuhan bakteria baik dalam usus. Selain itu, serat membantu mengawal paras tulang dalam darah dan memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Buah ini juga mengandungi pelbagai mineral penting seperti kalium. Kalium adalah elektrolit penting yang membantu mengawal keseimbangan cecair dalam badan, mengekalkan tekanan darah yang sihat, dan menyokong fungsi otot dan saraf yang optimum. Ia juga mengandungi kalsium dan fosforus dalam jumlah yang baik, mineral penting untuk pembinaan dan penjagaan tulang dan gigi yang kuat. Kandungan antioksidannya, selain vitamin C, termasuk sebatian seperti flavonoid dan fenolit, membantu melindungi sel badan daripada tekanan oksidatif yang dikaitkan dengan pelbagai penyakit kronik. Dalam perubatan tradisional masyarakat tempatan di Borneo, pelbagai bahagian pokok bengang, termasuk kulit kayu, daun, dan buah itu sendiri, telah digunakan secara turun-temurun untuk merawat pelbagai keadaan. Walaupun kajian saintifik moden masih terhad, kegunaan tradisional ini merangkumi rawatan untuk masalah pencernaan, melegakan keradangan, menguruskan tekanan darah, dan merawat luka kulit. Ini menunjukkan potensi besar buah bengang sebagai sumber fitokimia bioaktif yang bermanfaat. Bintang-bintang kegunaan dalam masakan dan pemprosesan, dari hutan ke dapur bintang-bintang. Buah bengang, walaupun kurang dikenali di pasaran antarabangsa, memainkan peranan yang cukup penting dalam masakan dan budaya masyarakat tempatan di Borneo, terutamanya di Sabah dan Sarawak. Penggunaannya adalah serba boleh dan kreatif. Cara yang paling asas dan lazim adalah memakannya segar begitu sahaja setelah buah dibuka dan isinya dikeluarkan. Penggemarnya menghargai rasa kompleks dan tekstur uniknya yang tidak terdapat pada buah lain. Ia dianggap sebagai makanan istimewa dan musiman yang dinantikan. Oleh kerana buah ini agak melekit, ia sering dimakan menggunakan tangan, dan kadang-kadang dicicah dengan sedikit garam atau gula untuk menambah dimensi rasa atau mengimbangi keasidannya. Kreativiti masyarakat tempatan dalam memproses buah bengang amat mengagumkan. Salah satu produk pemprosesan yang paling popular ialah tambun atau tempoyak bengang. Prosesnya mirip dengan pembuatan tempoyak durian. Isi buah bengang yang sudah dikeluarkan dicampur dengan garam, kemudian dibiarkan mengalami proses fermentasi selama beberapa hari atau minggu. Hasilnya ialah sejenis gas yang mempunyai rasa masam, masin, dan umami yang sangat kuat dan unik. Pes tambun ini menjadi bahan perasa yang sangat berharga dalam masakan tradisional.
Ia sering ditumis sebagai sambal, sambal tempoyak, dicampur ke dalam masakan lemak cili api, atau dijadikan bahan asas untuk kari dan gulai, memberikan kedalaman rasa dan aroma yang tidak dapat ditiru oleh bahan lain. Tambun bengang ini sangat dihargai dan sering menjadi bahan dagangan atau dibawa sebagai oleh-oleh. Isi buah bengang yang manis dan masam juga sesuai dijadikan jem atau selai. Proses memasaknya dengan gula menghasilkan sebau yang kaya rasa, sangat sedap dioleskan pada roti, biskut, atau digunakan sebagai inti kuih muih. Selain itu, isinya yang bertekstur lembut juga boleh dijadikan pengat atau bubur. Ia dimasak dengan santan, gula biasa atau gula Melaka, dan mungkin sedikit garam, serta dipekatkan. Hidangan ini sering dihidangkan suam-suam sebagai pencuci mulut atau makanan ringan yang mengenyangkan. Ada juga yang mencuba menggoreng isinya dengan tepung, menghasilkan sejenis cucuk atau gorengan yang rangup di luar dan lembut di dalam, menawarkan sensasi rasa dan tekstur yang baru. Malah, bijinya yang besar, walaupun tidak dimakan, kadang-kadang dikeringkan dan diukir menjadi cenderamata atau barang hiasan kecil oleh penduduk tempatan. Bintang-bintang potensi komersial dan cabaran, masa depan buah bengang bintang-bintang. Melihat kepada keunikan, rasa, dan khasiatnya, buah bengang sebenarnya mempunyai potensi komersial yang agak besar. Rasa dan teksturnya yang eksotik boleh menarik minat penggemar makanan yang mencari pengalaman baru dan unik, baik di peringkat tempatan maupun antarabangsa. Produk terproses seperti tambun, tempoyak bengang, dan jam sudah mempunyai pasaran sedia ada di Borneo dan mempunyai potensi untuk dipasarkan lebih meluas sebagai produk makanan etnik atau gourmet. Kandungan nutriennya, terutamanya vitamin C, lemak sihat, serat, dan antioksidan, memberikan nilai tambah kesihatan yang boleh ditekankan dalam pemasaran. Buah ini juga mempunyai nilai budaya yang tinggi sebagai sebahagian daripada warisan kuliner Borneo. Pelancongan agro atau pelancongan makanan boleh mempromosikan pengalaman mencuba buah bengang segar atau hidangan berasaskannya sebagai tarikan unik. Penanaman pokok bengang juga menyumbang kepada pemeliharaan biodiversiti hutan dan menyokong pendapatan petani tempatan. Walau bagaimanapun, beberapa cabaran besar perlu diatasi untuk merealisasikan potensi ini sepenuhnya. Cabaran utama ialah jangka hayat buah segar yang sangat singkat. Buah bengang yang masak cepat rosak dan lembik, menyukarkan pengangkutan dan pemasaran jarak jauh tanpa teknologi penyejukkan atau pemprosesan segera yang mencukupi. Penampilan luarnya yang berduri dan kelihatan tidak menarik bagi mereka yang tidak mengenalinya mungkin menjadi penghalang pertama untuk mencuba. Rasanya yang kompleks dan tekstur melekit juga mungkin tidak disukai semua orang. Ia adalah buah yang memerlukan acquired taste. Buah ini kebanyakannya masih dituai dari pokok liar atau separa liar. Penanaman komersial secara besar-besaran masih terhad, menyebabkan bekalan tidak konsisten dan sukar diramal untuk pasaran yang lebih besar. Infrastruktur pemprosesan pasca tuaian yang moden dan mencukupi di kawasan pedalaman masih kurang. Menyukarkan penambahan nilai dan pemanjangan jangka hayat. Kurangnya kesedaran dan pengetahuan tentang buah ini di luar Borneo juga merupakan halangan pemasaran yang besar. Memperkenalkan buah bengang kepada khalayak yang lebih luas memerlukan usaha pendidikan dan promosi yang berterusan. Bintang-bintang pemeliharaan dan masa depan. Menjaga warisan hijau bintang-bintang. Memandangkan buah bengang adalah spesies endemik Borneo yang berharga, usaha pemeliharaannya adalah penting. Langkah utama ialah memelihara habitat aslinya hutan hujan tropika Borneo. Penebangan hutan secara haram, penukaran hutan kepada ladang kelapa sawit atau pembangunan, dan kebakaran hutan merupakan ancaman utama yang perlu ditangani secara tegas. Program penanaman semula pokok bengang di kawasan yang sesuai, sama ada di hutan simpan atau di kawasan dusun campur masyarakat, boleh membantu meningkatkan populasi dan memastikan kelangsungan spesies ini. Menggalakkan penanaman pokok bengang dalam sistem agroforestry, gabungan pertanian dan perhutanan, memberi manfaat ganda, ia menyokong biodiversiti, mencegah hakisan tanah, dan pada masa yang sama menyediakan sumber pendapatan tambahan kepada petani melalui hasil buah. Penyelidikan saintifik yang lebih mendalam tentang pokok dan buah bengang adalah penting. Kajian boleh memfokuskan pada teknik penanaman dan pembiakan yang lebih baik untuk meningkatkan hasil dan kualiti buah, pemahaman mendalam tentang khasiat kesihatan dan potensi perubatannya, serta pembangunan teknologi pemprosesan dan pengawatan yang lebih cekap untuk memanjangkan jangka hayat produk. Mendokumentasikan dan mempromosikan pengetahuan tradisional masyarakat tempatan tentang kegunaan buah bengang dalam masakan dan perubatan adalah penting untuk memelihara warisan budaya yang tidak ternilai ini. Kesedaran awam tentang kepentingan dan keunikan buah bengang perlu ditingkatkan melalui pendidikan, media, dan pelancongan berasaskan alam semula jadi. Bintang-bintang kesimpulan. Sebuah permata yang perlu dijaga dan dihargai bintang-bintang, buah bengang, atau bintang mangifera pajang bintang, lebih daripada sekadar buah eksotik yang adalah lambang kekayaan biodiversiti Borneo yang tiada tandingannya dan warisan budaya masyarakatnya. Dari pokoknya yang menjulang tinggi di hutan belantara, bunga-bunganya yang wangi menarik ke lawa pendebunga, hingga ke buahnya yang berduri gagah namun menyimpan isi berjus berwarna-warni dengan rasa kompleks yang memikat.
Setiap peringkat hidupnya penuh dengan keajaiban alam. Ia membekalkan bukan sahaja sumber makanan dan nutrien yang berharga, kaya dengan vitamin C, tenaga, lemak sihat, serat, dan mineral, tetapi juga bahan mentah untuk produk tradisional seperti tambun yang penuh rasa. Dalam perubatan rakyat, yang memegang tempat tersendiri. Walaupun menghadapi cabaran seperti jangka air pendek, penampilan luaran yang mencabar, bekalan yang terhad, dan kurangnya kesedaran di peringkat global, potensi buah bengang untuk berkembang sebagai produk komersial dan tarikan pelancongan agro adalah jelas. Kunci kepada masa depannya terletak pada usaha pemuliharaan habitatnya, pengembangan penanaman lestari, peningkatan penyelidikan saintifik, dan promosi yang lebih agresif. Dengan mengenali, menghargai, dan melindungi buah bengang, kita bukan sekadar menikmati keunikan rasanya, tetapi turut memainkan peranan dalam memelihara satu khazanah alam yang tidak ternilai untuk generasi akan datang. Ia adalah permata tersembunyi hutan Borneo yang menunggu untuk ditemui dan dihargai sepenuhnya. Bintang-bintang penutup bintang-bintang. Sahabat-sahabat Hazim Setari yang dirahmati Allah sekalian. Akhirnya, kita sampai ke penghujung perjalanan mendalam kita meneroka segala rahsia dan keunikan buah bengang yang menakjubkan ini. Semoga penerangan yang panjang lebar ini telah berjaya membuka mata dan minda kita semua tentang satu lagi khazanah alam Malaysia yang mungkin selama ini tersembunyi di sebalik rimbunan hutan Borneo. Diharapkan ilmu yang dikongsi ini bukan sekadar menambah pengetahuan, tetapi benar-benar mendatangkan manfaat yang berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepada anda yang setia menonton sehingga ke saat terakhir ini, jutaan terima kasih diucapkan. Semoga Allah SWT melimpahkan rezeki yang halal lagi berkat buat anda sekeluarga, memanjangkan umur dalam ketaatan dan amal soleh, serta sentiasa mempermudahkan segala urusan dunia dan akhirat kita semua. Jika anda rasa video ini bermanfaat dan ingin menyokong saluran Hazim Setari untuk terus berkongsi lebih banyak kisah menarik, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan aktifkan loceng notifikasi dengan memilih pilihan semua supaya anda tidak ketinggalan sebarang kemas kini video terbaru dari kita. Kongsikan video ini kepada rakan-rakan dan keluarga anda agar manfaatnya lebih meluas. Sila tinggalkan komen penuh adab di bawah, kongsi pendapat anda tentang buah bengang, atau berikan cadangan serta idea bernas untuk video-video kami yang akan datang. Komen dan saranan anda amat kami hargai dan menjadi pendorong untuk kami terus menghasilkan kandungan yang lebih baik. Sekian, wassalam.